Sedih gak berarti pelosok benar lah Pek Gado tu. Oh Bang Jin, tak pula Pek Gado ni pelosok benar. Pek Gado ni dah dekat kota dah ya. Aku bilangkan kau jalan ni udah dua jalur. Kau tu. Maka kau main ke sini ke Pek Gado biar kau tahu. Emang gak di Pek Gado ni tak ada masuk Grab sama Gojek. Tapi si katanya Grab sih udah masuk dah ya. Cuman aku tak pernah coba ya sih. Dan tak pernah ngeliat Grab masuk ke sini gitu kan. Kalau Gojek sih emang batasnya cuman dalam-dalam kota ya memang dia. Tapi kalau dibilangkan Pek Gado ni pelosok, ndak pula pelosok tu Bang Jen. Walaupun kami ni di sini ni tak ada masuk Gojek, tapi masih pula ada Maxi. Masih pula Shopee Food masuk tu. Emang batas aplikasinya je. Bukan pula tempat. Ndak pula berpengaruh tempat itu. Janganlah kau bilangkan kayak gitu. Nanti kau bukan gak di sini ya. Di Ambawang pun gak ada benda-benda macam itu. Pek Gado ni tak ada pula pelosok benar. Nak ke Pontianak tu 10 minit pun dah sampai. 5 minit pun dah sampai dah nak ke Pontianak tu. Tak pula jauh macam mana.